yang diheboh 355 yang dibawa di Parlimen, usul sendirian yang saya bawa ini adalah berkait dengan 355. 355 ini adalah peruntukan perlembagaan yang berkait dengan mahkamah, bukan hudud, bukan kisah, bukan ta'zir, yang berkait dengan mahkamah untuk mengangkatkan taraf mahkamah syariat yang ada pada hari ini boleh menghukum orang Islam mengikut bidang kuasa yang lebih. Kerana mahkamah syariat pada hari ini, mahkamah syariat yang paling tinggi bagi orang Islam, hukumannya lebih rendah daripada mahkamah daerah, mahkamah majlis. Bagaimana Islam agama persekutuan, tetapi mahkamah orang Islam lebih rendah daripada mahkamah rendah majlis. Ini jadi masalah. Ini menjadi persoalan kepada orang Islam pada hari ini. Iaitulah dalam yang berkait dengan hukuman jenayah, jenayah ringan. Kerana hukum jenayah dalam Islam ada 3. Yang pertama, qisas. Yang kedua, hudud. Yang ketiga, ta'zir. Qisas ialah jenayah kecederaan, membunuh, mencederakan. Hudud jenayah moral. Ta'zir dalam undang-undang yang tidak ada nah dalam Quran dan hadis. Qisas ni adalah undang-undang yang ada dalam Quran. Hudud undang-undang yang ada dalam Quran. Tak sampai 10 perkara yang ada dalam Quran. Yang berkait dengan qisas, bunuh dibunuh balas. Ini sudah ada undang-undang Malaysia pun ada. Bunuh dibunuh balas. Mencederakan mengikut undang-undang Islam, cederakan dia. Dia potong tangan orang, potong tangan dia. Ini undang-undang Islam, qisas dalam Islam. Itu panjang ceritanya. Undang-undang qisas ni dianggap hak manusia, boleh diampunkan. Apa yang berlaku pada hari ini, yang boleh mengampun ialah lembaga pengampun, pengurusinya agung kalau peringkat federal persekutuan, peguam negara dan ahli-ahli peguam negara. Peringkat negeri, sultan negeri boleh mengampun. Kalau ada kes bunuh, ini lembaga pengampun mengampun. Mengikut Islam, yang boleh mengampun ialah keluarga si mati, bukan keluarga si mati. Ini fikir sendirilah mana lebih baik, undang-undang ini keluarga sendiri yang mengampun ataupun lembaga pengampun yang mengampun. Ini qisas yang ada dalam Islam. Qisas ni boleh diampun. Yang berkait dengan akhlak yang saya sebut tadi ialah undang-undang mencuri, merampok, menyamun dan lain-lain. Yang berkait dengan ta'zir. Di antara hudud yang berkait dengan akhlak ini ialah sebatan. Sebatan dibolehkan, penjara dibolehkan, termasuk ta'zir yang tak ada kes, yang berkait dengan jenayah kecil dengan sebatan. Apa yang berlaku dalam pindaan 355 ini ialah untuk membolehkan mahkamah syariat menghukum orang-orang Islam yang melakukan kesalahan jenayah dengan hukuman yang sesuai dengan syariat Islam. Bagi orang Islam sahaja, termasuk hukuman sebab. Hukuman sebab yang berkait dengan hudud dan hukuman sebab yang berkait dengan ta'zir. Dulu dalam 355 yang lama tu, 356 tak boleh lebih bagi mahkamah syariat menghukum orang Islam yang berzina, yang berkedudukan tak lebih pada 3 tahun penjara, RM5,000, 6 kali sebatan. Kita minta pindah mengikut Islam sehingga 100 sebatan kat berzina, sehingga 40 sebatan kalau dia mabuk orang Islam. Orang bukan Islam tak boleh hukum. Sebatan ini perlu dipahami. Apa makna sebatan dalam Islam? Sebatan dalam Islam berbeza dengan sebatan dalam undang-undang yang ada pada hari ini yang diamalkan. Sebatan yang ada di penjara hari ini bila sebab tercabut kulit, pecah, pengsan. Sebab dalam Islam hendaklah sebab untuk mendidik, bukan untuk menyeksa. Tak boleh mengangkat sehingga nampak ketiak. Alat sebab yang sederhana, menyebab tidak memecah kulit, mencederakan. Namun sebatan itu dilakukan di tengah khalayak untuk memalukan dia, dengan tujuan untuk mendidik. Walaupun bunyinya 40-100 sebab. Ini sebatan dalam Islam. Yang ini kita nak perkenalkan bagi orang-orang Islam sahaja.
orang yang bukan Islam terpulang kepada mereka. Inilah tujuan 355. Termasuk lagi hal-hal yang lain berkait dengan orang Islam sahaja. Dengan sebab itu, kita hanya mendesak ahli-ahli parlimen Islam di parlimen yang jumlahnya 135 orang, supaya mereka menyokong cadangan PAS ini di parlimen. Orang bukan Islam terpulang kepada mereka, kita tak paksa. Ini dia. Kami tak ada masalah dengan orang bukan Islam. Masalah kami dengan orang Islam sendiri. Sebahagian orang UMNO belum tentu dia sokong. Sebahagian orang Islam yang ada dalam DAP belum tentu dia sokong. Sebahagian orang Islam yang ada dalam PKR belum tentu dia sokong. Kami sedang bergalut dengan orang Islam sahaja, tak berkait dengan orang yang bukan Islam. Dengan sebab itu 355 ini tidak ada sebab bagi pihak yang lain untuk menentang, kerana undang-undang ini berkait dengan orang Islam sahaja. Orang yang bukan Islam dijamin oleh perlembagaan. Mahkamah Syariat mengikut perlembagaan persekutuan tidak boleh membicarakan orang yang bukan Islam. Ini hal yang kita kena faham.